Keadaan penyanyi Ahmad yang rebah sebelum membuat persembahan di pentas Grand Finale Talk to My Manager pada malam Ahad menimbulkan kebimbangan dalam kalangan peminat. Mengulas mengenai kejadian itu, Naib Presiden Strategik Pembangunan Kandungan Hiburan Melayu Astro, Rakim Ahmad memaklumkan pihaknya masih menyiasat punca sebenar insiden tersebut. Kejadian yang berlaku pada Ahmad itu di luar jangkaan dan kami masih siasat dan tidak tahu apa puncanya. Yang jelas selepas habis konsert nampak dia sudah okey sikit dan mereka terus pulang. Saya sempat berjumpa dengan mereka sebentar, katanya. Menurut Rakim, pemeriksaan kesihatan yang dilakukan ke atas Ahmad mendapati penyanyi itu berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang masalah. Pun begitu, dia tidak menolak sekiranya Ahmad berdepan sesuatu ketidakselesaan yang melampau sebelum persembahan sehingga menjejaskan keadaannya ketika itu. Tambahnya lagi, keputusan untuk Ahmad tetap membuat persembahan meskipun kurang sihat dibuat atas persetujuan pengurus dan penyanyi itu sendiri tanpa sebarang paksaan daripada pihak produksi. Dan tegasnya lagi, pihak produksi sentiasa mengutamakan kesihatan dan keselamatan peserta dan pengurusnya sepanjang program itu berlangsung.